Assalamualaikum, selamat pagi. Selesai sudah Pilihan Raya Negeri Johor, PRN Johor, yang mana keputusannya adalah hanya dua parti yang dipilih oleh rakyat bangsa Johor, iaitu Barisan Nasional dan Pakatan Harapan. Pakatan Harapan memperoleh 8 kursi, sementara Barisan Nasional 48 kursi, naik 8 kursi daripada 40 kursi. Pada pemerhatian, apa yang dilihat dengan meningkatnya jumlah kursi-kursi UMNO dan Barisan Nasional, ia melambangkan bahawa parti ini sudah kembali mendapat kepercayaan rakyat. Dan di satu sudut lagi yang mungkin jarang orang yang hendak memperkatakannya adalah sokongan daripada istana. Dan saya rasa ini adalah pengaruh yang besar, yang mana ada yang memperkatakan bahawa pilihan raya negeri ini adalah idea daripada Istana Johor, memperingatkan kepada kesultanan ataupun kepentingan institusi istana. Maka apabila saya berada di Istana Kepresidenan Bogor, saya melihat di mana di sini betapa ada yang kekurangan ataupun ada yang rasanya di sini kita rasakan, dan apabila kita mengingatkan institusi istana hampir tidak ada. Yang ada hanyalah institusi yang mempertahankan ataupun yang mengekalkan budaya, di mana kerajaan ataupun sultan-sultan yang ada di Sumatera dan di Kalimantan dan di Kepulauan Rempah, banyak sultan ataupun kerajaan-kerajaan yang hanya sekarang ini berstatus sebagai pengekal ataupun ketua adab sahaja, yang mana yang masih eksis ataupun yang masih mempunyai pewaris lebih kurang 20 orang sultan ataupun raja di seluruh Indonesia ini. Daripada lebih kurang 20 itu, hanya satu sahaja yang masih dikekalkan, kuasa pentadbiran dan kuasa pemerintahan wilayahnya, iaitu di Yogyakarta sahaja, itu Hamengkubuwono ke-10. Manakala kerajaan-kerajaan lain, malahan kerajaan yang sebelahnya iaitu Surakarta, ditarik balik status keistimewaannya apabila ditolak oleh rakyat, dan kerajaan memutuskan menarik balik keistimewaannya. Sampai ke hari ini keistimewaan Surakarta tidak dikembalikan. Maka di seluruh Indonesia ini, kalau di Malaysia ada 9 negeri, tapi di Indonesia hanya satu sahaja, iaitu Yogyakarta. Di Malaysia hanya di Tanah Melayu, iaitu Kelantan Sultan Muhammad kelima, Terengganu Sultan Nizam, Pahang Sultan Abdullah, Johor Sultan Ibrahim, yang di Teruan Besar Negeri Sembilan, dan di Selangor Sultan Syarifuddin, di Perak Sultan Nazrin, di Kedah Sultan Salahuddin, dan di Perlis Raja Said Sirajuddin. Raja-raja ini terwujud tidak seperti di Indonesia ini. Dia terwujud kerana didokong ataupun dipertahankan oleh satu-satunya parti yang pada waktu itu ialah parti UMNO. Dan saya lihat Johor ini, mereka tidak lupakan jasa-jasa UMNO. Kerana itu peranan istana yang secara jelas menyokong perjuangan Barisan Nasional ataupun UMNO ini telah ditafsirkan kepada sokongan rakyat, dan rakyat masih patuh ataupun masih sealiran ataupun sependapat dengan Istana Johor. Jadi kerana itu di Johor, UMNO diberi peluang terus mentadbir negeri. Institusi istana dikenali ataupun sudah lama mentadbir negeri-negeri Melayu ataupun negeri-negeri yang di Nusantara ini. Kerana itu peranan raja, sultan-sultan dan juga ketua-ketua di suatu wilayah sangat-sangat perlu dipertahankan. Di Malaysia rasanya ia lebih baik, dan ia menempati kehendak ataupun perasaan orang-orang Melayu yang inginkan ketuanan, iaitu istana menjadi pelindung ataupun penaung kepada bangsa itu sendiri. Kerana ketergantungan bangsa Melayu ataupun bangsa Kepulauan Nusantara, iaitu bangsa Melayu yang terbesarnya dan juga bangsa Jawa, maka ada di Indonesia ini bermula 1998 sudah mula melantik sultan-sultan. Dah banyak mereka mengangkat semula sultan-sultan dari itu kita memahami kehendak bangsa di sini, iaitu bangsa Melayu terutamanya. Mereka inginkan kesultanan, mereka inginkan pelindung dan penaung. Dan di Johor ini telah menterjemahkan bahawa UMNO dan istana ini adalah saling berkaitan, saling menjaga, dan mereka saling bekerjasama.